Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Stitch It Right ingin membentangkan inovasi bertajuk Platform Pembelajaran Digital Stitch It Right. Platform ini dibangunkan khusus bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran kursus CDC 11 melalui pendataan digital yang lebih interaktif, fleksibel dan mesra pengguna. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nurainul Fazlin binti Kamarudin, Arma Ibwana binti Ibrahim Yahya, Saidah Noralifah binti Norazman dan Tuan Nur Sorfina binti Tuan Azlin. Setiap ahli memainkan peranan dalam proses pembangunan kandungan, reka bentuk platform, penyediaan bahan pembelajaran dan penilaian inovasi. Perkembangan revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET. Namun begitu, bagi kursus CDC 1121, pelajar masih perlu menguasai teori sebelum menjalankan amali. Berdasarkan pemerhatian kami, ramai pelajar menghadapi kesukaran mengingati nama alatan jahitan, fungsi peralatan, jenis jahitan tangan serta prosedur kerja. Oleh itu, kami membangunkan platform pembelajaran digital Stitch It Right bagi menyediakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan fleksibel supaya pelajar lebih mudah memahami kandungan kursus. Inovasi ini dibangunkan dengan 5 objektif utama. Pertama, meningkatkan penguasaan konsep asas jahitan tangan. Kedua, meningkatkan minat pelajar melalui penggunaan teknologi digital. Ketiga, menyediakan penilaian formatif secara automatik dan pantas. Keempat, menyokong pelaksanaan pembelajaran fleksibel. Dan yang terakhir, mengurangkan beban pensyarah dalam proses penyemakan latihan. Antara masalah utama yang dikenal pasti ialah, pelajar sukar mengingati nama dan fungsi alatan jahitan. Kaedah latihan bertulis kurang menarik perhatian pelajar. Pensyarah pula memerlukan masa yang lama untuk menyemak latihan. Selain itu, maklum balas kepada pelajar tidak dapat diberikan dengan segera. Kekangan masa PDP juga menyebabkan latihan pengukuhan tidak dapat dijalankan secara konsisten. Masalah-masalah inilah yang menjadi asas kepada pembangunan Stitch It Right. Platform ini mempunyai beberapa ciri utama. Ia boleh diakses menggunakan telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Platform ini menjadi hub digital yang menghimpunkan semua kandungan berkaitan topik asas jahitan tangan. Selain itu, platform ini menyediakan nota, video demonstrasi, panduan penggunaan serta evidence pelaksanaan secara dalam talian. Semua kandungan disusun dalam satu platform bagi memudahkan proses pembelajaran pelajar. Kandungan platform disusun mengikut silibus kursus CDC 1121. Pelajar boleh mengakses nota digital, video pembelajaran, sampel jahitan serta kuis interaktif. Keistimewaan platform ini ialah maklum balas diberikan secara automatik selepas pelajar menjawab kuis. Melalui ciri ini, pelajar dapat mengenal pasti kelemahan mereka dengan segera dan menjalankan pembelajaran kendiri secara lebih efektif. Stitch It Right menawarkan pelbagai kelebihan. Pembelajaran boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Platform ini juga menyokong pembelajaran kendiri serta pembelajaran menggunakan telefon pintar. Selain itu, analisis keputusan dijana secara automatik. Platform ini tidak memerlukan pemasangan aplikasi khas, mesra pengguna dan menggunakan elemen gamifikasi bagi meningkatkan motivasi pelajar. Dari segi reka bentuk, platform ini dibangunkan dengan antara muka yang ringkas, kemas dan mudah digunakan. Susunan menu disusun secara sistematik supaya pengguna boleh mengakses nota, video, kuis dan bahan pembelajaran dengan cepat. Reka bentuk yang responsif juga membolehkan platform digunakan pada pelbagai jenis peranti. Platform Stitch It Right boleh diakses menggunakan pautan yang dipaparkan pada slide ini. Melalui laman ini, pengguna boleh mengakses semua kandungan pembelajaran secara percuma mengikut keperluan pembelajaran masing-masing. Impak inovasi ini dapat dilihat daripada 3 aspek utama. Bagi pelajar,
platform ini meningkatkan minat belajar, memudahkan mereka mengingati fungsi alatan jahitan, meningkatkan keyakinan sebelum amali serta membolehkan mereka menerima maklum balas dengan segera. Bagi pensyarah pula, platform ini menjimatkan masa penyemakan, menyediakan analisis pencapaian secara automatik dan memudahkan penilaian formatif. Manakala bagi institusi, platform ini menyokong pendigitalan PDP, mengurangkan penggunaan kertas serta meningkatkan kualiti penyampaian kursus. Sebagai rumusan, Stitch It Right merupakan satu inovasi pembelajaran digital yang berjaya meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bagi kursus CDC 1121. Platform ini bukan sahaja meningkatkan motivasi dan penguasaan pengetahuan pelajar, malah membantu pensyarah melaksanakan penilaian secara lebih sistematik dan cekap. Inovasi ini turut menyokong agenda pendigitalan TVET serta selari dengan matlamat pembangunan mampan 9 Pound Sudan, iaitu industri, inovasi dan infrastruktur. Kami berharap platform ini dapat diperluaskan kepada kursus-kursus kemahiran lain sebagai amalan terbaik dalam pendidikan TVET. Sekian, terima kasih.